Pagi ini Polis Kuala Lumpur akan buat satu sidang media berkenaan dengan satu tangkapan daripada Jabatan Satuan Jenayah Narkotik IPK Kuala Lumpur yang telah dijalankan pada 7 Januari baru-baru ini jam lebih kurang 1 tengah hari telah menangkap satu lelaki tempatan. Bersama lelaki tempatan ini adalah satu kenderaan Vios yang kita tangkap di kawasan parking kondominium di Jalan Kuching. Pada masa yang sama serbuan dibuat, pemeriksaan dibuat, menjumpai sejumlah dadah dalam simpanan kenderaan dan follow up daripada itu 2 serbuan lain di kenderaan dan di sebuah rumah di kawasan yang berlainan. Ekoran daripada itu banyak lagi rampasan yang telah dibuat dan sitaan barang-barang lain pun juga dibuat. Edaran terhadap detail berkenaan dengan rampasan itu akan diedarkan kepada media untuk kamu lihat apa rampasan itu. Nilai rampasan hampir 1 juta, melibatkan satu lelaki tempatan. Tiada rekod jenayah, masih dalam reman, 2 hari lagi akan habis reman 14. Jadi pada 7 hari bulan ditangkap, reman sehingga 14, 2 hari lagi insyaAllah kita akan teruskan siasatan dan kita lengkapkan siasatan dan kalau boleh kita buat pertuduhan dalam kadar segera. Dia merupakan ejen bergerak. Kalau dalam bahasa operasinya dia dianggap sebagai 7-Eleven lah, bergerak menggunakan kenderaan yang mempunyai pelbagai jenis dadah dalam kenderaan dan mempunyai rumah sebagai storage, juga rumah dijadikan tempat dia memproses. Believe memang ada kumpulan bersama mereka yang masih lagi kita buru dan insyaAllah kalau ada rezeki kita akan dapat dalam masa terdekat. Ini antara packing barang yang mana kandungannya MDMA yang telah siap untuk diedarkan ke pasaran lah. So ini antara bentuk-bentuk dia yang perlu di-share kepada orang awam, bahawa dadah sekarang dalam bentuk yang sebegini, instead of a conventional tu serbu-serbu, syabu and everything, now dia come up with this kind of product.